Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufiq Isyad bin Muhammad Sani, salah satu ahli dari kumpulan 3, akan membentangkan dengan tajuk adab terhadap guru. Untuk pengenalan, adab dengan guru adalah satu elemen yang sangat penting dalam pendidikan dan perkembangan pribadi setiap murid. Dalam konteks masyarakat, penghormatan kepada guru bukan hanya sekadar adat, tetapi ia adalah sebuah pengakuan terhadap peranan besar yang dimainkan oleh guru dalam membentuk masa depan generasi yang akan datang. Selain itu, sikap hormat ini menciptakan suasana belajar yang kondusif, di mana interaksi positif antara murid dan guru dapat berlaku, sekaligus memudahkan penyampaian ilmu pengetahuan. Seterusnya, dari hasil kerja kami dapat menghasilkan 3 objektif, iaitu mengenal pasti punca berlaku masalah adab dengan guru di kalangan pelajar. Yang kedua, mengkaji kesan daripada masalah adab dengan guru di kalangan pelajar. Yang ketiga, mencari solusi dalam menyelesaikan masalah berkaitan adab dengan guru di kalangan pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fahim Zufairi bin Hairul Faizi. Saya akan seterusnya saya akan bentangkan antara isu semasa dan punca masalah. Jadi isu yang kami ambil ialah daripada Berita Harian pada bulan 13 bulan 7 2025, yang kejadiannya menyayat hati yang berlaku baru-baru ini melibatkan seorang pelajar menumbuk gurunya hanya kerana ditegur disebabkan potong kelas. Ini menimbulkan persoalan di manakah adab anak-anak murid terhadap insan yang mendidik mereka. Jadi menurut kajian oleh Institut Pendidikan Pembangunan Belia Malaysia pada tahun 2021 menunjukkan bahawa antara punca pelajar tidak hormat terhadap guru ialah: nombor pertama, pengaruh media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook. Selain itu, kurangnya pengawasan daripada ibu bapa dan tekanan emosi yang tidak ditangani dengan baik. Bismillah. Seterusnya, nama saya Muhammad Izzudiman bin Azizi, akan menyambung kesan buruk tidak beradab kepada guru. Yang pertama, hilangnya keberkatan ilmu. Apabila seorang murid itu tidak menghormati guru, maka hilanglah keberkatan daripada situ. Dan kedua, terganggunya emosi dan motivasi guru. Dan apabila seorang murid itu tidak menghormati guru, akan membuatkan seorang guru itu emosi, seperti marah dan sebagainya, dan membuatkan cikgu kurang untuk mengajar pada waktu itu. Dan ketiga, menjejaskan suasana pembelajaran. Apabila emosi dan motivasi guru terganggu, maka membuatkan suasana pembelajaran itu pun terganggu juga. Dan yang keempat, keruntuhan sasiah dan masa depan pelajar. Apabila seorang murid itu tidak menghormati guru, membuatkan sasiah seorang murid itu runtuh dan masa depan pelajar pun terjejas. Dan kelima, menjadi budaya negatif dalam kalangan rakan sebaya. Apabila seorang ataupun beberapa sekumpulan pelajar yang menunjukkan sasiah yang tidak baik, ia menjadi satu budaya kepada pelajar lain untuk mengikutinya. Seterusnya saya berikan kepada sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Wahid bin Samad akan meneruskan perbincangan tersebut. Di sini saya nak menyebut tentang solusi terhadap adab terhadap guru, yang mana peranan daripada keempat pihak, iaitu yang pertama daripada pihak ibu bapa yang memberikan pendidikan awal terhadap anak-anak. Seterusnya daripada pihak guru, ikhlas dan tegas dalam mendidik para pelajar. Yang ketiga, pihak sekolah menganjurkan pelbagai program berkaitan dengan kerohanian, seperti tazkirah ataupun ceramah-ceramah. Seterusnya, yang keempat, pihak kerajaan melancarkan kempen-kempen pembangunan moral di setiap sekolah di peringkat kebangsaan ataupun peringkat menengah. Sebagai penutup, saya Zafar Mikail bin Muhammad Noor akan menyimpulkan rumusan mengenai adab terhadap guru.
Sebelum saya menyimpulkan pembentangan ini, izinkan saya mendendangkan serangkap syair buat renungan kita bersama. Dengarlah wahai rakan taulan, adab berguru kita amalkan. Hormati guru, raih keberkatan. Ilmu diperoleh menjadi pedoman. Secara kesimpulannya, berdasarkan bait-bait syair tadi, dapat kita lihat bahawa adab murid terhadap guru ini bukanlah sekadar tuntutan moral, tapi malah ia menjadi kunci utama pada pembentukan pribadi yang mulia, iaitu insan karamah. Apabila adab dijaga, ia bukan sahaja mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang harmoni, malah menjadi pembangkit utama untuk kita mencapai titik tertinggi dalam kepekatan ilmu. Kita harus ingat, ilmu tanpa adab hilangnya berkat, dan adab itu adalah cerminan pribadi kita serta jambatan menuju kejayaan yang hakiki. Justru saya ingin mengajak saudara dan saudari sekalian untuk sama-sama kita menyedari pasang niat dan sentiasa berusaha mengamalkan adab yang mulia dalam setiap urusan kita dengan guru. Semoga ilmu yang kita tuntut hari ini menjadi sinar yang memberkati hidup kita semua, dunia dan akhirat. Sebelum saya mengundurkan diri, terimalah serangkap pantun daripada saya. Bunga selasih di dalam puan, harum melati di tengah laman. Terima kasih tuan dan puan-puan, moga adab menjadi amalan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Audio Jungle.